Guys, saya datang hampir 40 minit dari Gombak ke Istana Kehakiman di Putrajaya semata-mata nak membuat liputan keputusan kes Syed Saddiq. Sekali sampai dimaklumkan keputusan ditangguhkan kerana salah seorang hakim panel tidak dapat menghadiri prosiding atas faktor kesihatan. Saya datang dari Gombak ke Istana Kehakiman di Putrajaya semata-mata untuk mengikuti kes rayuan Syed Saddiq ni. Bukan saya seorang, malah ramai lagi pihak termasuk peguam, petugas, media dan juga orang awam yang support Syed Saddiq untuk kes inilah. Apabila sidang dimulakan, dimaklumkan bahawa keputusan rayuan ditangguhkan kerana salah seorang hakim panel mengambil cuti sakit. Terus teranglah saya cakap, saya agak terkilan, kecewalah daripada jauh datang kan. Sekiranya terdapat ruang untuk memaklumkan penangguhan lebih awal, sepatutnya sudah tentu ia dapat menjimatkan masa, tenaga dan kos perjalanan semua pihak yang hadir pada hari ini. Jika berlaku kecemasan secara tiba-tiba, mungkin aksiden ke apa ke, mungkin kita boleh faham lagi lah, ataupun kesihatan yang sememangnya di luar jangkaan. Namun penangguhan pada saat akhir seperti ini pasti mengundang persoalan dalam kalangan orang ramai tentang sama ada proses penyampaian maklumat boleh dipertingkatkan pada masa hadapan. InsyaAllah saya doakanlah supaya senang, tak mengganggu semua pihak. Ini bukan soal nak menyalahkan sesiapa, ini soal menghargai masa semua pihak yang hadir untuk memastikan urusan berjalan sebaik mungkin. Apa-apa pun saya mendoakan Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali segera diberikan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan. Kita hormati proses mahkamah dan sama-sama menantikan keputusan pada 13 Julai nanti. Semoga proses keadilan terus berjalan dengan telus, bebas dan dihormati oleh semua pihak. Mudah-mudahan urusan pada tarikh 13 Julai nanti berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang penangguhan lagi. InsyaAllah.